selamat petang semua. Berjumpa kembali bersama Pak Long yang mestinya dalam channel Bandi Budak Kampung. Ini sekarang ni Pak Long berada dekat Paso Padang Panjang. Nampak ni penampakan Paso Padang Panjang macam inilah. Bangunan dia bangunan lama tapi memang cantik bangunan dia. Mengambil memori masa tahun-tahun 80-an 90-an. Ya. Sekarang Pak Long berada dekat Paso Padang Panjang. Ini tu budak sekolah. Sekejap Pak Long tukar kamera depan dia. Macam mana penampakan Paso Padang Panjang. Kepada sahabat-sahabat Pak Long, sahabat sesama YouTuber, selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Sekiranya video Pak Long ni berada di beranda anda, tolong tonton tonton dan like, subscribe sekali yang belum bertemanan dengan Pak Long. Okey, sekarang Pak Long berada di Paso Padang Panjang, Sumatera Barat, Indonesia. Okey, tanpa meleleh Pak Long foto dia punya kamera depan macam inilah penampakan dia, penampak Paso yang Padang Panjang ni sekarang ni. Oleh dikarenakan sekarang ni dah nak hujan. Ni nampakkan bangunan lama kan, memang cantik bangunan dia. Ni orang keluar masuk. Pak Long ni nunggu orang rumah berbelanja dekat Paso. Jadi Pak Long berhentilah kat tepi sini, kat tempat parkir motor ni. Macam ni lah kan penampakan Paso. Nampak tu bumbung dia cantik kan. Itulah dia ciri khas Minangkabau. Itulah kita berada dekat Sumatera Barat, Indonesia. Berada pula di Paso Padang Panjang. Paso Padang Panjang ni luas tempat dia. Ni sampai kat belakang sana tu Paso dia tu. Itu semua sisi Paso kiri kanan. Itulah dia. Kepada sahabat-sahabat yang baru mengenali Pak Long, selamat berjumpa kembali di channel Pak Long. Ini orang mana-mana Pak Long tadi nampak. Itulah dia Paso Padang Panjang. Cantik ni kan. Cantik tak? Okey. Kepada sahabat-sahabat Pak Long daripada Malaysia tu, kalau jumpa channel Pak Long, komen sikit, komen. Dah lama dah kita tak bertegur siapa dalam vlog-vlog ni. Nampak ni. Sibuk kan tu petang ni. Petang ni, petang Jumaat menjelang petang Sabtu, memang ramai orang. Apalagi hari ni hari Paso, makanya tambah ramai orang berbelanja. Yang anak-anak bawa jajan macam-macam yang dia beli kalau dekat Paso ni. Pak Long baru lepas beli ais buah tadi. Ni Pak Long tunjukkan Sekejap Pak Long tunjukkan. Ni nama dia ais teler. Harga dia RM10,000 saja dalam rupiah. RM10,000. Cantik kan? Macam itulah kan penampakan dia yang berada Kota Padang Panjang, Kota Padang Panjang. Cantik kan? Kepada sahabat-sahabat Pak Long yang baru mengenali Pak Long, tak kisah di mana Pak nak berada, yang ada di Indonesia, di Jawa, di Sulawesi, di Malaysia, salam-salam kenal daripada Pak Long, Bandi Budak Kampung. Okey, itu jelas video singkat daripada Pak Long. Tak ada pakai edit lagi, langsung upload video ke YouTube. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Salam sukses untuk semua.